Dia dadu. Dadu tu kalau nak pakai dadu ni lebih senang. Yang apa? Kita kira macam ni senang. Kira berapa kali attack kan? Boleh? Alright, jom. Oh ya. So attack kat lawan tak berkesan. So uncle attack awak 2 kali. Awak attack uncle 2. Kiri efek dia. Alright, satu. Okay, satu. Pakai kad sokongan. Awak ada nak pakai kad sokongan? Tak ada. Okay. So ni kad sokongan kekal. So nanti awak kena 2 kad je kat tangan. Dua kad je kat tangan. Okay, tapi nantilah lepas ni. Faham? Tapi bukan sekarang, nanti. Okay, jangan tak usah lagi. 3. Aiden attack. Tadi attack adu. Apa? Api ya. Seri. Okay, awak menang. 1. Kosong. Seri. Okay, awak menang. Okay, so ambil. Awak ambil dulu 1 kad. Lepas tu angka buang 1 kad. Awak nak kocok-kocok dulu pun boleh. Nanti angka pilih. Faham tak? Okay, so angka ambil 1. Yang ni letak dekat bawah deck tu. Okay. So ini efek kat sokongan kekal. Alright. Okay, jom. Okay. Tersedut awak. So boleh ambil 1 kad jenis power boy lah. Ambil kad ni. Awak attack angka 2 kali kan? 2 kali. Angka attack awak 8 darab. 3 kali. Okay, betul? Kalau salah cakap tak? Betul lah. Air. Sama. Satu sama. Alah. Dua kad. Ambil 2 dulu. Dan angka buang 1. Yes. Kita alat senang dulu. Kali ni. Dia ambil 3. Kita juga 2-2. Kosong. So awak punya lihat zoom kalah pihak lawan kan. Yang pilih 1 kad. Betul. So yang angka punya tukar kad kepada kad yang bersyarat. So kita pilih sama-sama. Lepas tu tutup dulu. Dan kita buka sama-sama. Faham? Okay. Dua-dua. Jadi semua. So sedut-sedut tak jadi apa-apa lah. Okay. Alright. Tu letak balik 1. 1, 2. Awak attack uncle dulu. Uncle attack awak 1. Okay. Kosong. Lawan ni. 6. Awak kalah. Okay. Alright. Oh sorry. Uncle lupa bang. Okay.
Efek ni, pilih 3 kad dari ujung kalah dan masuk ke semula geran deck lah. Okey. Uncle tengok kad awak. Boleh. Betul kan? Yang ini lihat deck pihak lawan, pilih satu kad dan tiru efek dia. Okey. Alright. Okey. Tak boleh ni. Maksudnya satu kad dalam satu deck satu je. Faham tak? Dia tak boleh. Maksudnya macam ni kan kad yang sama kan? Kan? Okey, yang sama. Kad yang sama. Apa sebenarnya? Itu awak terlebih kat tu lagi dah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kat tengah awak satu kan? 30. Okey. Tapi tak apalah. Berarti next time awak Itu bentuk aja. tukar. Tak apalah. Kami tengah main tak apa. Nanti je. Okey. Aku cuba tukar. Ni. Aku ambil efek ni. Okey. So tukar. Okey, so angka tukar kad ni. So boleh tukar kad bersyarat. So angka tukarkan kad ni pula. Okey. Kad yang ni dia boleh ambil satu kad dari deck. So angka ambil satu kad. Okey, tak apa nanti je. Okey, so sekarang kita lawan Osom. Awak 2, angka pun 2. Alright. Sorry. Guna kat komen. Boleh kan? Kita nak boleh tak? 3. Kau timbal di belakang ambil 3 kad kan? Angka punya efek jalan dululah. Okey. Right. Kalau angka dah settle ni baru tukar yang awak punya pula. Okey. Itu memang rulebook. Rulebook. Memang monster punya. Angka pakai efek ni. Efek ni boleh tengok apa? Tiru efek dekat dalam deck. So, efek ni. Yang ni dia boleh pilih satu kad. Okey, ambil dekat dalam deck. Ambil 3 kad kan? Okey, jom kita ambil 1, 2, 3. Lepas tu dia cakap Tolak. ni. Tolak attack kan? Attack. Pihak lawan tolak berapa untuk setiap kad yang berada di tangan pihak lawan. Berapa? 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 darab 2, 10, 14. 140, ada 60 lah. Kosong lah. Kosong attack. Kosong attack uncle. Alright, so kosong. Kosong je lah. Okay. Kalau aku tak dapat apa-apa. Awak kena menang kosong lah. Ataupun uncle kalau ada nak guna kat lain ke lepas ni. Okay. Okay, jom kita lawan kosong tu. Sorry. Okay, uncle nak pakai kat sekomen. Awak ada nak pakai? Tak pakai kat fan. Okay. Okay, so awak tiru kat sokongan. So kat sokongan uncle ni boleh maksudnya awak yang ini efek dia adalah awak boleh tengok sini dengan sini. Efek, boleh tiru efek. Faham tak? So kita pilih efek, lepas tu kita buka sama-sama. Awak nak guna efek apa? Okay. Tadi efek yang dia tutup. Betul. Boleh awak tutup dia efek yang betul. Okay. Yang ini, yang ini, kat ni awak boleh pilih efek ataupun awak nak tiru nyawa pun boleh. Nyawa dengan attack. Okay. Alright. Dekat sekolah. Okay, 1, 2, 3. Sedut. Sudah dapat. Betul, tak ada apa-apa lah. Okay. So yang ni buang. Okay, ini kat sekolah kalau boleh sekali. Kalau awak nak ambil pada dalam, awak tak boleh pakai sekali. Oh, okay. Alright, 1, 2, 3. Nak pakai kat sekolah kan? Nak pakai kat sekolah kan? 1, 2, 3. Awak punya apa ni? Lihat, pilih satu kad dan tiru efek kat tersebut. Apa
apa-apa efek kan? Satu je. Ya, Ini apa? Dia lihat dan kalau ini saya buka. Oh. Okey. Mana? So awak sedut efek ni. So maksudnya sama je. sama je lah. So sama maksudnya efek ni jalan lah. So kita kena ambil 3 kad lagi. Faham tak? Okey lah. 1, 2, 3. Okey. Right, so masuk sini. Sekarang saya punya kena tolak. Okey. Alright, so saya punya pun dah memang kosong dah kan. So kita kosong lagi lah. Jom. Yang tolak tu. Ya sebab detek angka dah memang kosong dah. Kan nak negatifkan pun. Okey. Okey, angka menang tapi tak boleh buat apa. Angka nak pakai kad sepong kan? Tengok ada. Tak ada. Tak ada. Angka pakai kad sepongan ni. Coba ni. So angka tukar. Kita tukar ni balik semula. So yang ni tukar kad bersyarat. So angka tukar balik yang ni. Okey. Okey. So ambil satu kad. Tapi ni 120. 120 balik lah. Tapi Okey. HP sama. HP kena reset balik lah. Kena sebab kira yang baru lah. Dua-dua. Okey. Satu. Okey, satu. Pakai kad sepong kan? Tak ada. Ada. Pakai kad sepong kan? So yang ni dia ambil 3 kad daripada jengkal. Alamak tu. Okey. So macam kosong. Alright. Please. Oh, jangan marah bang. Okey, so efek kat lawan tak berkesan, angka tukar kad awak. Kad. So, berapa? Dua-dua lah, kan? Sama je. Okey, jom langsung. Alright. Kad sokong kan? Tak ada. Sekejap Tengok fikir kat mana ni. Okey, efek ni. Pakai efek ni lah. So efek ni automatik menang kalau ada retaka. Okey. Baru dah baru. Dia dah clear ya ni. Bismillah. Efek kat lawan tak berkesan. Okey. So angka letak awak sekali, awak letak angka 2 kali. Okey. Jom. So kita nak pakai kad sokongan. Boleh? Okay, kita pakai efek ni. So ini boleh tengok dekat zoom menang atau zoom kalah. So angka ambil yang ni, efek ni. Okay.
Dan Uncle ambil angkasa tadi. Okey, nanti menang dia. Ha. Efek kat lawan tak berkesan. Okey. So Uncle attack awak sekali, awak attack Uncle 2 kali. Okey. Sebab efek kat lawan tak berkesan. Alright, Uncle menang. So Uncle menang 2, 3, 4, 5. A few moments later. Okay, jom. Bismillah. Hai. Dia dah penat dah. Dia dengar. Kepala dah pening dia. Dia bau punya malam buat. Sedut lagi. Okay, sekejap. Uncle ambil satu kad. Okay. Alright, jom. Jom langsung. So, dua. Okay. Tak kena sabar. Uncle nak cakap sekarang. Okey. Nanti kalau saya tak cakap. Okay. So, awak tukar. Nanti kau boleh masuk. Silakan. Ni masuk ni masuk dalam deck. Okay, yang ni automatic menang. Jika kalah, awesome pertama. Okay. Sebab sebelum tu boleh dia main spend atau boleh pack. Kamu ya spend menang dulu. Kejap. Awak automatic menang jika kalah awesome pertama. So, awak kalah kan? So, awak menang. Ingat seni. Okay, jom. Belum. Ambil lagi. Oh, betul. Baik, aku lupa. Kenapa? Yang tak ikut yang pertama tu. Okay. Break ke? Belum lagi kan? So, ini pilih satu kad sokongan dari zon kalah. Zon kalah. Zon kalah dan gunakan satu. Ada satu tu lah. Okay, so ya, kita awak tukar. Kita sama-sama tukar, lepas tu tutup lah. Ni masuk dalam tu kan? Betul? Saya sedut. Apa dia kata? Ambil satu kad jenis boboiboy kan tadi tak? Okay. So yang ni 2, awak attack Uncle pun 2 kan? 2. Tak apa. Satu. Dah lah. Okay, alright. Saya pakai password ni, tinggal ikan. Alah, okay. So awak tukar. Okay, alright. So 2 lah. 1, 2. Kita nak apa? Nak pakai kad sepong kan? Awak ada pakai? Tak ada, okey. Dia pakai, pakai. Tukarkan kad. Kita pakai kad ni. So tukar kepada kad ni. So aku boleh ambil satu kad. So berapa? Tadi awak dah menang sekali awesome tapi kena balik semula lah. 2. Ini 2, okey. 2. Okey. Angkat pakai kad sokong boleh? So angkat pakai kad ni. So dah boleh tengok dek menang dan dek kalah. So Uncle ambil efek yang ini. Betul. Tukar ni. Lepas tu tukar yang ni balik. Okay. So dia ambil satu kad.
Kat sokongan. Sokongan. Efek ni. Efek kad ni. So boleh ambil satu kad. Sama je. Beda efek dia mana statik. Kali kalau simple Menang apa? Daun-daun. Okey. Kat sokongan. Pakai kad ni. Efek ni. So antara ambil kad ni. So boleh ambil 3 kad. Berapa minit ke? Berapa minit ke? Ah, dah habis masa dah? Sir. 5 minit? Okey. Alright, jom. Lama sangat lagi kita main? Okey, jom. edit. Kau kata lambat lah. Dia bukan apa tau. Dia scripting rumah kan. Air. Dia akan bergeser. So kalau tu sampai sini, dia macam open je. Pakai dia Pokemon. Aku tak gerak. Support yang switch rumah. Dia nak gerak. Termasuk merosot tu. Oh, berapa? Efek dah sama. 1-0. Siapa satu? Aku. Tak kosong dah. So ambil efek daripada ini efek daripada apa? Deck. So Uncle ambil efek ni. Angkasa. So automatic menang. Edit bantai yang Bagi 2 air lah. Cetak lagi Awak dah pakai? Oh, dah pakai tu. Okey, alright. So sedut boleh ambil satu kad. Ambil satu kad dari deck. So nak laju. Siap menang. Kalau lipat ke tak dua orang ini lain kami cakap boleh banyak. Kan tak boleh. Kalau bol tahan. Efek kat awak tak berkesan. So boleh tukar. Lepas tu enemy yang tak pernah bergantung dulu dia. Saya attack awak 2 kali, awak kena attack ke 6 darab 3 kan? Okey, jom langsung. Weh, kali Jun. Kat sokongan. Papa pipi Dekat Automatic menang. Jika sedih. Dia dah kosong. Okey, tapi Uncle pakai efek Uncle dulu lah. So Uncle pakai ni terus lah. So automatic menang terus. Okey. wah so dia ada jadi bertambah saja. tak jelah pasal tu waktu TV je. Okey, awak pilih kad. Telefon ramai sikit. Tak. Ni lihat kat kawan. Kosong, nak kosong bertambah sikit attack. So Uncle sedut awak ni efek. Kalau circle kita yang So susah. kat sini Yang biasa punya. Dia Uncle pakai ni. yang S Automatic menang. 40 apinya. Okey. Yang S attack dia 40. Okey. Efek kat lawan tak berkesan. So 2 1. Pakai lagi. Kejap, awak dah pakai boy sopan dengan taufan ke? Sopan. Ada bola solar. Taufan dah apa? Alfan. Nampak je. Ada awak pakai. Okey. Alright. Okay, jom. Okey. Apa? Seri. Ayam tu je. Kat sokongan? Tak ada. Sekejap belum tamat dah sudah lagi. Okey, aku pakai ni. Okey, 3 kad. Gym petik tu. Okey, jom langsung lagi. Kakak tu dekat punggung tu bagi. 1-1. Kat sokongan. Aku pakai kad ni. Aku pakai efek ni. Okey. Alright, salam. Terima kasih.